Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amsyar Darus bin Azhar, wartawan TV PSS SK Temiang. Sekarang saya berada di Majlis Perpisahan Cikgu Maisarah yang akan berpindah ke Sarawak. Majlis perpisahan ini dimulakan dengan ucapan alu-aluan daripada pengurusi majlis, iaitu Puan Nurbazura dan Puan Vedaneswari. Ucapan tersebut menandakan bermulanya majlis yang diadakan bagi menghargai jasa dan sumbangan Cikgu Maisarah sepanjang berkhidmat di SK Temiang. Majlis diteruskan dengan ucapan daripada Guru Besar SK Temiang, Encik Syahrin bin Kamaluddin. Majlis kemudian diteruskan dengan ucapan daripada Cikgu Maisarah binti Muhammad Khair yang diraikan pada hari tersebut. Dalam ucapannya, beliau berkongsi pengalaman dan kenangan sepanjang berada di SK Temiang serta merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada warga sekolah yang sentiasa memberikan sokongan dan kerjasama. Seterusnya, semua hadirin menyaksikan tayangan montaj yang memaparkan kenangan dan pengalaman Cikgu Maisarah binti Muhammad Khair sepanjang tempoh perkhidmatannya di SK Temiang. Majlis kemudian diteruskan dengan penyampaian cenderahati daripada pihak pentadbir. Selain itu, hadiah daripada panitia-panitia dan guru-guru turut disampaikan kepada Cikgu Maisarah. Majlis diakhiri dengan sesi bergambar sebagai kenangan terakhir bersama Cikgu Maisarah. Suasana menjadi lebih sayu apabila para murid mengambil peluang untuk bersalaman dengan Cikgu Maisarah. Bersama saya, Cikgu Maisarah, cikgu yang diraikan pada pagi ini. Assalamualaikum Cikgu. Boleh berikan kata-kata nasihat kepada warga SK Temiang? Okey, cikgu nak ucapkan kepada warga sekolah SK Temiang, semoga terus maju jaya. Kepada murid-murid, jaga akhlak, jaga disiplin dan tingkah laku. Kepada rakan guru, semoga terus bersemangat menabur bakti. Terima kasih Cikgu.